Sebab scammer lah. Bohong lah semua ni. Ni bohong lah. Dah, depa kata hari tu. Siap, sudah siap. Selamat akan bergerak ke Simpang Pulai. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.30 pagi. Ku hanya kata-kata di buku. Sekarang kita sampai di mana sekarang kita? Sampai juga tanah air saya. Sekarang kali di Kari Kepala Ikan Din Maju. Kita punya lembu-lembu kita okey, lembu kita. Sampai lah. Diriku diperlu. Ku sediakan Ya, rider. Oh, rider ni awal sangat depan ni. Awal sangat ni. Oh, dia makan dah. Oh, loading awal sangat ni. Tengok. aku ni bersalah. Semangat Pak. Hanya mau jadi tempat untuk mengadu kau susah. Walau hanya mampu berdiam, walau hanya mampu mendengar isi hati kau, aku senang. Baik, Janji kita sifat punya kau tak terbang dah. Pilot. Pilot kita ada, tak apa dah. Hatiku sedih, jiwaku risau, mataku rindu Baling kita. memandang Baling gunung kita. kau. Ku coba untuk Macam siang kita. aku tahu kau mau ku Itulah, sama kita. Tak tahu jalan apa tapi pun. hati ini semakin mendung tanpamu. Tengok ni. Tak bisa. Pergerakan hari ni start dekat sini. Lepas tu checkpoint pertama kita pergi Tapah. Ada kedai makan dekat Tapah tu. So dekat situ memang kena makan lah. Jangan tak makan pula. Sebab lepas pada tu kita tak makan lah. Okey, lepas Tapah kita pergi ke checkpoint kedua Datai Iskandar. Regroup balik dekat situ. Lepas dekat Datai Iskandar tu tembak ringlet lah. Yang tu masing-masing lah pace. Sebab nak berembar ramai-ramai. Situ jalan sempit. Yang mana rasa boleh pi. Tapi ada badi lah. Pergi seorang-seorang ni jadi apa-apa payah pula. So hari ni kira mood santai dan fun ride lah. Tak mau berembar risk ke apa kan. Kita yang penting safety lah, tak mau jadi apa-apa. Tahu dah ramai-ramai ni sekejap lagi laga tayar ke apa kan. Yang tu saja. Mungkin boleh minta pro baca doa. Pernah dulu engkau kataku penawar duka, tapi mengapa begini? Terkama engkau berdusta, atau memang kau berpura-pura? 10, 19 dan lebih kurang berapa kilo? 40 kilo. 40 lebih. Ni mah kita berada di Tapah makan dulu. Geng-geng ke belakang ni biasa. Lambat sial kau ni mau makan biar lu kenyang ah. Mau kenyang biar. Geng ni tadi ni geng-geng ni tinggal karut. Tak nak saya angkat tau. Boleh ni boleh. Rider ni bawa rider. Naik ejen ni. Jangan semua aja dah.
Cik Big, kita ada pomen kita di sini. Jom kita import daripada Sungai Petang ni. SP Bikers. SP Biker. Ni. Bicycle lah. SP Bicycle lah. Siapa ada masalah bicycle boleh jumpa Josh. Nak beli bicycle ke apa ke boleh lah. Okey, kita dah sampai checkpoint pertama. Semua berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya kita akan ke checkpoint kedua. Data Iskandar estimate dalam sejam. Kita bagi nasihat tarik mungkin lagi cepat lah. Saya kenderaan berat. Lambat sikit. Nang di ni mereka di tengah rata main nak. Kap. Okey, buat. Okey. Jadi, selamat. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Oh, agak. Dah, khabar aku lagi jumpa kat atas terakhir. Harap semua boleh kayu sampai habis. Sampai tanah kata semua. Ada tips sikit petua ke nak panjat bukit ni? Sikit lagi. Sikit lagi. Tak jauh dah. Kami harapkan nasihat untuk tarik kami climbing. Dia jerai. Wakil daripada ni. Kom jerai. Wakil daripada sukan kita ni. Karista. Pulak semua. Rescue. Rescue memang tak ada relax lah ni. 10 tak ada sebelah 47 kilo. Function lah. Rescue, tayar pasir. Dengan driver dah. Rescue. Aku mulut dia kata There's a day in heaven. Tak perlu muka suci, ku dah hafal skrip labuk ini. Sekilas senyum mengaburi, yang satu sembunyi, dua tiga tersingkapi. Aku baca garis di dahi, sekilas tawamu ku syaki. Tak kala konan muda basi, kau pikir ku tak tahu reality. Helai 55 69.69 km. Kita berada di Latak Iskandar. Oh, Allah. Di Latak Iskandar. Berehat sekitar. Nak try. Nak jalan dah. Nak try. Oh, teruk. Teruk ke apa? Teruk. Woi! Betul balik! Woi! Nampak konten. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, Freestyle. 1, 2, Freestyle. 3. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okey, cantik. Okey, baik guys. Okey, konten kita sampai Latak Iskandar akan diteruskan ke Tanah Rata. Okey, baik. Agak ring lap pula. Lahat tiang. Mungkin 30 ah. Lahat tiang balai bomba. Lahat tiang balai bomba oi. Jika kau perlu ku rumahmu, aku suruh yang tak kau baca. Tanganku kau genggam bayang dia. Kau pikir aku patung tak bernyawa. Ruang jiwa kau untuknya, aku mangsa. Kaki dusta. Tapi kau salah cara fikir, aku kan terus merayu. Sekali asamku bulat, ku lekang, tak pandang belakang. Tak selamanya ku mau tertipu dengan buaya mulut berbau. Once ku move on, ku katakan, tak mahu lagi ku tangiskan. Kau dengan dia boleh jalan, kunciku punya, sila tinggalkan. Jika kau perlu ku rumahmu, aku suruh diam, tak kau bacotan. Kau genggam
lukaku kau sakiti. Ada telinga mendengar pujuk diri. Rupanya dia lama menyimpan hati. Sekarang silakan pergi, biar ku kecapi bahagia. Move on, move on, move on, move on, move on. Hingga ke rumahmu, aku surga tak kau baca. Tanganku kau genggam pelayan dia. Kau pikir aku patung tak bernyawa. Ruang jiwa kau untuknya aku mangsa. Jadi dosa. Kini ku bukan lagi rumahmu. Suruh kuangku ada yang baca. Tanganku kini di genggamannya. Jadi bidadari berharga jiwanya. Pergilah kau bersama dia. Ku bukan lagi mangsa si pendusta. Woi. Woi, pelancongan semua woi. Sampai teli. Tunggu bang. Api dah. Dah. Holo. Oh, mantap. Wah, okey, wah. Oh, siapa bang? Saya abang. Cek. Macam nak gelak apa dah? Kau dipercayai. Sukar, sangat sukar. Ada Masya. Ya. Ada masalah apa? Pelbagai masalah. Bukan masalah. Pelbagai sangat. Macam mana apa? Komen sikit. Masalah Daripada letak skandar ke Ringlet ni. kita letak skandar kita ke ringlet berlaku macam-macam masalah lah. Masalah dia pada tubuh masing-masing yang mengalami kekejangan. Jadi saya rasa agak tah lah road ni. Tak. Nampak tu dah berzikir dah tu bang. Berzikir dah. Itu di Bali. Dulu. Jam. Itu besar tu orang Singapura dia main dia break. Nak tahan tu pegang dia. Aku tak mau belah dia. Makan. Break klik nak klik dia. Krem. Boleh kan? Nak boleh kan ke totong lah. Kok klik krem nak buka kena. Kalau nak boleh kan nak totong nanti tak ada luka tu. 16 ni itu tak enak kalau itu je. Wah, jatuh cerita. Boleh kan? Satu. Tiga apa? Perjalanan sangat dipermudahkan urusan. Pasal macam tanah rata. Awak simple sangat. Awak simple sangat. Boleh. Santai lah kawan. Kami makan lah, makan lu. Kan? Nak climbing lagi jom kan? Jam setengah lah. Nak climbing sejam ke ni? Kau makan pula. Saya kalau makan semua ni baru tak nak kena naik. Isha di atas lain kena kena Roger. Baik. Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau ungkapkan.
cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu. Tak dapat ku bayangkan apa nak jadi lagi di depan. Okey. Kita nak minum teh. Macam kat bawah tak ada teh. Mai kayu semata-mata nak minum teh kan. Ya. Depa kata teh kat atas kamera ni sejuk. Sejuk. Patutlah. Nak cakap. Dah cakap dah. Sekarang dah pukul 5. Kita berada di teh apa ni? Teh barat kan? Tak tahulah teh mana. Dah 100 kilo. 100 kilo dah kita gerak. Okey. Ada nak cakap apa? WhatsApp. Macam kat kamera tu. Macam kat kamera. Tak sangka tu. Buat rosak atas ni. Tahu kat kamera ni kau. Tak tahu, mak dia kata macam. Nak sama. Nak sama dekat nak sama. Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau ungkapkan. Dan kita kan bicara, dengar jiwaku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا الصلاة والسلام ورفعنا وسجود ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. Hari ni kita nak balik. Syok lah hari ni sebab tak payah kayu. Turun je. Tak payah kayu. Macam apa? Hari ni lucu. Hari ni kita maintain 45-50. Bagi mana dulu? Alamak. 60. 60. Tauhid. Luncur. Sejuk. Bukan nampak penajar. Tak ada orang penajar ni. Tak ada penajar. genggamanku terbuka, lantas ku gapai bintang yang berjuta, bintang yang ku impikan menerangi, takkan ku biarkan berlalu pergi. Andai benar kau menjadi
Pandanganku terbuka sepi, mendamba dirimu satu ilusi. Bintang yang ku gapai tak berpanjang ayat, hadirmu di dunia hanya pinjaman. Ku tunggu mentari di ujung siang, tak kusangka awan hitam menjulang. Kami dah sampai dah dengan abang korang. Berjalan di tanah gersang, mentari mencengkam dada, debu-debu di jalanan menjadi teman setia. Tiada lain tujuanku, hati emas yang ku cari, kisahnya di ujung dunia, mengapa tak ku temui. 10.36, total distance 131. Elevation dapat total 2000. Kita sama dah di BHP, regroup balik. Kemudian kita akan turun ke bawah. Hey. Just say something. Hello. These guys are quick. Yeah, we don't pack anything. Yeah, I know. But bicycle. Sampai sini ni semua scammer lah. Bohong lah semua ni. Ni bohong lah. Depa kata hari ni turun je kita semangat. Tak mau geng. Sana. Aku malas. Okey, lakon baring-baring pemeriksaan malam. Aku kek. Hari ni Hari ni turun. Mana Pasarul? Pasarul tolong aku kutuk Pasarul. Palong, tolong aku kutuk dia Palong. Tolong kutuk Palong. Bro, kau kena ingat, Razak masa turun bukit dia laju, betul dia laju. Masa naik bukit, Dia aku tak berhenti. mau, Stop, tolak je. Sudahlah. Bila. Tolak engkau. Tolak je lah ni. Ni baring ni. Aku keren. Sudahlah. Aku tahu kamu seorang bajingan. Aku tahu kau banyak jurus andalan. Matamu stereo, lihat ke kiri ke kanan. Apalagi menawan, pasti bakal kebobolan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, wanita juga tak mau bila terus kau tipu. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar kamu bajingan. Kamu mau apa
Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, wanita juga tak mau bila terus kau tipu. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar kamu bajingan. Kamu mau apa lagi? Kamu mau yang gimana lagi? Emang Bila kita 139 kilo 2000 elevation sekarang pukul 9.43. Yang dah nanti. Okey. Center tu tengok. Di saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Di saat ku bahagia, semua mendekat. Di saat ku berada, kamu setia. Pukul 1.05 minit 187 km 2,300 elevation. Settle sampai selesai. Bagi ayam. Okey, air satu air kosong. Allahu Akbar. Selesai. Motor rescue kena rescue. Tu habis ah. Suspect wiring. Jaya betul lah. Oh tu. Itu berat ah. Oh, ni ringan lagi pada aku. Tak asal.